Welcome back my channel. Assalamualaikum. Yang belum subscribe tu subscribe ke, yang belum like share. Tu dia padu guys, anak sepauk ni nampak. Oh handsome nampak So yang ni tak training guys, yang ni yang biasa, yang tengah kita buka lampu kadang-kadang on, kadang-kadang off lah. So ni tengah cari makan ni, lapar ni, mental dia ketal ni. Ni mental dia memang padu guys. Nampak mental dia memang cun lah. Bekon dalam saiz bekon 11 10 inci guys. Padan dengan body handsome cantik ni guys. Bulat, leper panjang ni lah, cili red dia pasal pauk guys. Memang sangat-sangat handsome, cun gila guys. Ni ada lagi guys. Tuh, mendunia guys, nampak. So jinak dia. Ni pun mental dia hampir kental lah. Nampak. Telayan dia guys. Tu dia. Tu dia nampak keadaan dia memang cun gila. Kita layan ni guys. Dengan cuba tengok daripada mulut sampai ke ekor. Yang ni memang tenang. Yang ni memang tenang. Yang ni tak kalut guys. Yang ni tak kalut. Yang ni memang relax, tak kalut lah. Nampak. Macam mana kau nak kawal almonia kat dalam kau punya tank guys? Senang je. Okey, buang segala habuk-habuk kat sini. Contohnya makan makanan tersisa tu buang lah. Kalau macam kat sini tank ni memang kita buang. Okey, yang ni Kosok, kotor kita buang. Selalu tekan buang benda ni semua. Ni habuk ni okey. Ni habuk ni lumut-lumut je. Bukan sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan kita akan buang. Nampak? Kita punya ni memang bersih lah. Tak ada sisa-sisa makanan. Kalau tank besar macam ni memang tak ada hal lah. Dia buang sedut habis. Dia ada sat tank kat bawah, dia sedut keluar habis lah. Belah sana. Sana pun tak ada. Memang clear habis lah. Kalau tank kecil macam tu, sistem dia agak-agak suas-suas kukuh, kita kasi buang. So kau tengok yang ni kan. Yang ni kita buang juga ni. Habuk-habuk ni memang kena buang. So 2-3 hari sekali memang kena gosok lah. Tambah-tambah tank macam ni tengah turning ni. Ni tank tengah turning tank turning. Ni tank turning guys. Bila tank turning ni kita memang selalu buang lah habuk-habuk dia tu. Ataupun benda-benda yang dekat-dekat kat sini memang kita cabut buang. Dah lah tank ni cuci seminggu 3 kali. Nampak air macam ni. So 1 hari ikut dia jalan, baru dia dapat air macam ni lah. Nampak semalam tu cuci satu, sini air had dah guys. Baru nampak air jernih cantik. Tapi lumut tu masih ada. Lumut tu tetap ada. Kita buka je lampu ni 24 jam. So memang lampu ni lampu tanning. Bila kita buka je lumut keluar lah. Nampak sepauk kita, dayung dia panjang, lebih bertengah, ekor dia kembang. Handsome dia guys. Nampak handsome. Nampak dia mencari makan ni. Selalu ni budak ni makan udang kan. Ni nampak ni adalah mangsa dia ataupun geng dia lah. Kawan-kawan dia baik je guys. Ni kawan baik dia. Ni seekor lagi. Ini pun mondonia kan. Ni kita training. 2 ekor ni kita training sekali kan. Cuma yang ni muda sikit. Tengok dia punya sisik tu. Tak matang macam sisik sebelah sini. Sini lagi lebar, lagi panjang. Okay guys. So tajuk kita tadi adalah kita nak buang. Tu dia habuk-habuk kat situ menghasilkan amonia. So kita buang lah. Ni semua kena gosok ni. Baru kita gosok Jumaat hari Sabtu itu. So kita kena gosok lagi hari Selasa kita gosok balik. And then kita jalan balik. Okay guys. So yang belum follow kita punya YouTube tu guys, follow. Yang belum subscribe tu subscribe, like share. Kenapa air ni jadi macam ni, kita letak daun ketapang untuk dia bagi stable, bagi cun ni, nampak. Okay guys, ni pH penting untuk orang dia bercili, dia pasal pauk ni guys. Okay guys, jumpa lagi. Layan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.